Hai bang, selamat datang. Nak order apa? Nama saya Aiman. Ha? Saya cakap nak order apa? Ya kak, nama saya Aiman. Kenapa tanya nama saya ni? Aduh, pekak pula. Saya cakap nak makan apa? Nak makan apa? Oh, kat sini apa yang special kak? Kita ada nasi lemak berlauk, ada ayam rendang, kerang. Macam lagi ada? Oh, sini ada tom yum lagi. Ayam. Ih, kita ada nasi lemak berlauk. Burger. Saya tak makan burger kak. Saya nak makan Nasi nasi. lemak. Nasi lemak. Akak ni cakaplah jelas sikit. Abang tu tak boleh dengar ke? Mana ada? Saya elok je ni. Bagilah saya nasi lemak ayam berempah boleh? Ayam berapa? Boleh? Satu. Saya nak satu je. Yelah, saya tanya nak satu je ke? Tak nak 5. Nak satu je. Satu. Nak satu je kan? Satu. Okey. Satu je kan kak? Okey. Abang duduk dulu. Nanti dah siap saya panggil, okey? Apa? Akak nak panggil polis? Saya nak makan je kak. Bukannya nak buat jenayah. Akak jangan macam tu. Saya nak makan je ni. Agak-agak lah. Tahulah muka saya macam penyamun. Akak Saya ni. ibarat orangnya bang. Ha? Baik, abang duduk dulu. Nanti saya panggil, okey? Duduk dulu Okey, boleh. Alright. Terima bang. Okey. Nasi lemak ayam berapa dah siap? Nasi lemak ayam berempah? Yelah, tadi abang order nasi lemak ayam berempah kan? Bukan saya punya ni. Saya order tadi itik. Itik berempah. Mana ada itik bang? Tu kedai lain. Abang ni pekak ke? Saya order yang berempah ke tadi? Yelah. Oh, saya yang order Oh, tak tahulah pula. Sekarang ni abang nak makan ke tak? Nak makan lah. Lapar. Okey, jom Mak cakap makan. Okey, boleh. Makan Okey, selesai kak? Alright. Sekejap kak. Saya nak air satu Ayam apa? I love you.